Salam guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Dan kali ni aku nak share dengan korang tentang mesin basuh. Korang pernah tak alami pengalaman korang basuh baju putih kan? Baju tu jadi kuning. Dia jadi kuning tu sebab air yang masuk ke dalam mesin basuh ni, airnya dah karat, menyebabkan baju korang kuning. Jadi nak settlekan masalah tu, aku ada satu barang. Inilah barang aku katakan. Filter yang kita boleh pasang dekat pipe sebelum air masuk ke dalam mesin basuh. Benda ni bagus tau. Kenapa aku kata bagus? Dia siap sediakan filter kat dalam ni. Benda ni kau boleh buka dan boleh tukar filter dia nanti kalau kata benda ni dah teruk, dah kotor kan. Macam mana nak buat kan? Kita hanya beli benda ni je. Dia bagi sekali dengan set dia ni lah. Untuk kita sambungkan, part-part ni kita bersambung kat atas, kat bawah. Sebelum dia sambung dengan hos mesin basuh tu sendiri. Jom kita kasih pasang dia. Aku tengah rakam dah. Kau nak tunggu apa? Nampak tu? Ada seekor ayam tu. Kau nak tahu tak, ayam ni ikutkan telinga dia warna putih. Dan aku jangkakan dia ni adalah ayam hutan. Banyak kawasan sini ayam kampung, ayam hutan kan. Yang pusing-pusing, yang dah membesar kat sini. Dia bertelur kat atas sana tu. Kat atas barang-barang aku atas tu lah. Dia bila dengar aku tengah buat benda ni, dia takut pula, dia segan pula nak naik. Dia takut aku tahu telur dia atas tu ke. Biarlah. Aku rasa aku nak tengok lah. Aku nak tengok telur dia Okey. Nampak atas ni? Aku tak nampak ni sebab aku pakai kamera 360. Ada stick kat bawah ni. So nanti kita tengok ada berapa biji. Hey. Okey, apa yang dia bagi nampak? Dia bagi satu sini, satu benda ni dan dua getah ni. Getah hitam, satu getah putih. Kepala pipe macam ni. Kita tutup dulu. Lepas tu kita buka. Yang ini kos lah sebab yang ini kita kena pasang dekat bawah dia. Kita kena letak getah dia kat dalam. Lepas tu kita pusingkan dia. Okey, dia ada getah kan. So kita tak perlu risau lah, insya-Allah. Tak pakai apa-apa ni. Aku tak pakai white tip, tak ada. Sebab dia ada getah tadi kita letak. So yang ini aku letak getah hitam lah kat dalam ni. Dia sama kepala ni. Sama spacing lah. Kan? So yang ini kita pasang kat bawah ni. Yang ni kita pasang dekat sini. Kena pakai spana. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah rupa dia sebelum kita pasang. Tu atas aku dah pasang, bawah pun aku dah pasang. Jom kita pasang. Tarik dulu, baru kita masuk. Lepas tu kita lepaskan dia. Longgar. Aku buka dulu, aku nak tengok air dia kan. Pasang dia. Okey, cun. Okey, kita nak try tengok air dia Bismillah. Wow, laju. Alamak, ada leaking kat sini. So aku pakai tip putih. Putih ni macam-macam guna tau. Aku selalu je gunakan macam ni kan. Macam yang longgar-longgar kan. Yang melibatkan penyambung air yang longgar, memang insya-Allah okey. Okey. Nampak? Ketat. Bismillah. Okey. Cantik. Terpasang dekat sini. Okey.
Ngam, dah tak ada leaking. Benda ni, white tape, kalau kata waktu kecemasan boleh digunakan. Okey, pada korang yang berminat dengan benda ni, aku ada sediakan link kat bawah. Bye-bye. Assalamualaikum. Mana ayam? Kecoh-kecoh.